Telur dadah ni nampak cantik dekat luar tak. Tapi apa yang tak cantik ni saya buat tengok. Tu. Ni tak cantik dia. Saya buat tengok minyak dari telur dadah ni memang sangat banyak. Ni baru sebiji telur dadah. Ni yang tak cantik. Jadi hari ni Abu nak tunjuk cara-cara masak telur dadah ni tanpa menggunakan minyak. Mari. Okey, untuk masak telur dadah tanpa minyak ni mula-mula sekali kita pecahkan telur dulu. Kali ni Abu guna 3 biji lah. Guna 3 biji telur ayam. Kemudian kita letak bawang holland sikit untuk kita nak rasa manis bawang holland tu. Telur dadah ni kalau ada bawang holland dia lagi sedap lah. Okey, Abu letak sebiji. Kita ambil, kita pun acak pun balik ni. Seterusnya Abu letak separuh biji tomato dah. Tomato ni kita kerak dadu gini. Okey. Kita ambil, kita acak pun buah ni juga. Dan seterusnya Abu letak daun sup lah. Untuk bagi telur dadah kita ni ada aroma wangi. Okey. Ambil acak pun buah ni. Seterusnya kita perasa sedikit. Untuk 3 biji telur ni kita letak separuh sudu garam. Lepas tu sedikit serbuk perasa. Lepas tu kita masuk ke lada suluh sikit. Kemudian kita kacau saja. Kacau sehingga sepati. Ini saja. Okey, seterusnya ni saya awak perlukan ni. Benda yang paling penting sekali kalau nak goreng telur dadah tanpa minyak, kita kena ada air fryer. Jadi air fryer yang Abu guna kali ni, air fryer daripada Ecowing. Saya buat tengok design dia. Abu suka dengan air fryer ni. Dari segi design dia ni nampak mewah, nampak macam air fryer yang mahal, tapi harga mampu milik. Tengok ni dia memang sangat mudah, kita akak gitu saja. Dan benda ni boleh akak juga. Macam akak kita nak cuci mudah. Kita letak gini. Kita tutup. Dan atas ni dia menggunakan kaca dah. Jadi makin ni masa tengah masuk kita boleh tengok ada sama ada angin ke, sudah masuk ke apa, kita boleh monitor daripada pandangan kita ya. Okey, untuk telur dadah kebiasaannya kita setting suhu dia. Ni untuk suhu. Apa yang menariknya air fryer ni dia touch screen 170 dan juga masa dia. Ni masa. Untuk masa ni Abu letak biasanya 10 minit sahaja. Bergantung atas telur saya awak lah. Nanti saya awak monitor balik. Ini semua 170 suhu 10 minit kita pun start sini. Okey. Kebesar dia ni 6 liter saja. Jadi untuk masuk separuh ekor air rasa pun muak. Macam-macam kegunaan dapur lah. Boleh buat goreng fries, boleh buat bakar air, boleh buat bakar ikan, boleh buat masak telur dadah, semua dalam satu ni lah. Dan satu lagi Abu suka dengan air fryer ni, masa kita masak. Contoh kita nak masak air, nak bakar air, kita perak-perak letak, kita set suhu dan kita boleh tinggal. Kita tidak perlu tunggu nak balik air, nak akak air ke apa, tak perlu dah. Jadi masa kita sangat-sangat jimat. Okey, selepas pada 10 minit, alhamdulillah telur kita sudah masuk. Comel kerja dia guys. Okay, alhamdulillah telur dadah tanpa minyak kita sudah siap dah. Jadi inilah hasil dia guys. Memang sangat sempurna. Tengok masuk sempurna tanpa minyak versi sihat air kata. Jadi kita rasa ada rasa pelik kalau kita masak lego ni. Bismillah. Rasa dia sama saja, tapi lebih ada rasa lagi. Telur dia sempurna lah. Tanpa minyak ni kita makan tu, kita betul-betul rasa tekstur telur tu tanpa rasa berminyak dah. Jadi siapa-siapa yang nak sihat, kena dah ada satu air fryer daripada Ecowing ni dekat rumah masing-masing. Jadi untuk Ecowing, apa yang Abu nak komen adalah dia punya kepala ni dah. Kepala ni kalau boleh improve lah.
daripada pihak Ecowing. Tolong ambil take note benda ni. Dan saya awak boleh beli ya, cuma kena beli kepala suku lah. Macam Abu pakai kepala suku gini. Dan yang keduanya bahasa dia ni. Kalau boleh pihak Ecowing tukarlah bahasa ni kepada bahasa Inggeris lah. Sebab bahasa Cina ni tak faham, Abu tak faham. Nak tekan tak tahu maksud dia gapo. Jadi pihak Ecowing bagai dah padu dah, cuma cuba improve kepala dengan bahasa dekat awak punya produk ni deh. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan air fryer daripada Ecowing yang mampu milik ni, design pun comel, boleh tekan beg kuning dekat bawah. Mari.